Okey, sekarang kalau masalah kat sini, kita punya capping ni, dia bertakung macam ni, ataupun kita punya western sentiasa penuh. Western sentiasa penuh, tak ada clean, tak ada buat apa, tapi tiba-tiba dia sentiasa mengalir je. Dia dekat sini, dia sentiasa mengalir je kan. Tak ada clean, tak ada buat apa, tiba-tiba dia senang penuh. Kita kena on dia punya flash. So whether to open flash, ni biasanya flash the mode adalah on. So kalau nak tahu dia on ke off, biasa tengok sini. Ni. Kalau macam ni maksudnya flash mode kita on. Kalau yang ni kita tekan, so kita whether to close, kita tutup. So flash kita akan tutup. Okey, flash mode ni kena sentiasa tutup. Dia tak boleh buka. Dia ada certain masa je dia perlu buka. Contoh macam kita nak biar mesin terlampau lama ke, kita nak support dia punya spray ke. Okey, dia flash mode dengan clean dia lain. Clean dia pump. Dia pakai pump. Dia pakai pump kat sini dia tarik. Ini cleaning. Kalau flash dia spray. Kalau flashing ni dia spray. Dia daripada pening head tu, dia macam keluarkan ink. Dia macam tekan. Dia macam kita spray tu kan. Kita tekan nozzle tu. So kalau ni flash mode, dia ibarat macam kita tengah tekan, kita tengah tekan kepala nozzle tu. Kita tengah spray lah. Saya tu dah akan sentiasa mengalir kat sini. Tapi kita punya pump tak jalan. So kita punya pump tak jalan. Tu yang bertakung. So dekat sini. So kalau macam ni bertakung, dia nak hilang dia bertakung, kena clean lah. So kalau nak clean, baru dia punya takung dalam tu akan hilang. So kalau cleaning, baru kita boleh nampak dia akan sedut. Dia akan kering kalau cleaning.